Ramai rakyat tak faham. Dia tak tahu, dia tak faham perjanjian Anwar Trump ni, yang mana dah gadai kedaulatan negara. Orang kampung lagilah tak faham isi kandungan. Kita ditakluk oleh Amerika. Dalam persidangan meja bulat hari ni, Tun Mahathir menceritakan kekecewaan dia yang mana hari ni Malaysia telah kembali dijajah. Kemerdekaan yang kita capai pada tahun 1957, akhirnya hari ini telah hilang kemerdekaan tersebut kerana telah dijajah oleh Amerika. Hasil daripada pengkhianatan yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim dalam perjanjian Anwar Trump ni. Semua syarat dipaksa atas Malaysia. Semua. Dalam perjanjian Anwar Trump ini, semua dipaksa ke atas Malaysia. Tapi kepada US tak ada. Boleh pergi tengok. Kepada US tak ada. Semua syarat kepada Malaysia. Yang mana Tun Mahathir bagi tahu, kita dipaksa beli barang. Beli barang daripada US. Dipaksa. Tapi US tak dipaksa pun beli barang kita. Tak ada. Dan kita kena beli pesawat US. Beli gas daripada US. Dan kena melabur 70 bilion di US. Guys, saya tanya dengan korang. Dalam perjanjian Anwar Trump ini, antaranya kita kena labur dekat US 70 bilion. Syarikat mana yang kau rasa kena labur? Syarikat swasta ke syarikat kerajaan yang kena melabur di US? Come on. Syarikat kerajaan lah. Dan tu syarikat kerajaan tu duit apa? Itu duit rakyat gila. Bodoh-bodoh macam gitu je kita nak kena labur 70 bilion. Nampak tak pengkhianatan Anwar Ibrahim ni? Tun Mahathir bagi tahulah. Ini kekecewaan ni lah. Ini adalah kehilangan kemerdekaan. Sesuatu yang serius bagi negara kita. Namun, majoriti rakyat tak faham. Ini yang kita bangkitkan ni. Dan kalau orang tu faham, orang tu bercakap. Macam sebelum ni lah. Kena tangkap, AMK buat report polis berjamaah. Yang mana kritik Anwar Ibrahim, deny datang tangkap. Kerana keluar kenyataan tak bersetuju dengan pengkhianatan yang Anwar Ibrahim buat. Jadi, dia bagi pula, dah lah dia bodohkan rakyat. Dia bagi pula ketakutan kepada rakyat ini, kita ni takut. Jangan bercakap lagi dah. Bermakna ikut sahaja. Dan bagi rakyat pula, yang mana takut, dia tak bercakap lah. Sebab dia takut. Dia diam lah. Dia tak berani nak bercakap. Ini yang Tun Mahathir kecewa. Sebab ramai orang ditekan yang mana tak berani nak melawan. Mereka menyalahgunakan undang-undang yang ada. Seperti mana 3A. Mereka menakut-nakutkan kita, betul. Tetapi kita kena sedar. Kita ditakluk oleh Amerika. Sekarang ini, kita ditakut-takutkan oleh Madanon ini. Habis saja tempoh yang mana ada lebih kurang 30 hari ni, kita ditakluk sepenuhnya oleh Amerika. So, kalau kita tak melawan sekarang, adakah kau nak tunggu selepas ditakluk keseluruhan besok ni, dalam lepas 30 hari ni, baru kau nak melawan? Dah tergadai, baru kau nak melawan. Takkan macam tu. Kau dah diasak sampai ke dinding, baru kau nak melawan. Sekarang. Ini yang Tun Mahathir bangkitkan tadi. Sesuatu tindakan perlu diambil untuk dedahkan perjanjian ini. Supaya rakyat faham dan kita dah hilang kemerdekaan. Tindakan perlu diambil kepada yang gadai kedaulatan negara. Nampak? Kita ni sekarang ni, yang faham ni, kita kena sedarkan yang lain. Yang Anwar dah gadai kedaulatan negara. Profesor Muhammad bagi tahu, Universal bersaing dengan company asing. Balik seperti mana dululah. Seperti sebelum Tun ambil Guthrie. Ingat macam mana Tun Mahathir ambil Guthrie. Perkara tu akan berlaku baliklah. Yang mana dulu Tun Mahathir ambil Guthrie, ambil syarikat milik negara ni daripada syarikat British. Yang Tun Mahathir buat buy British lah. Yang mana bukan buy. Langsung tak bagi projek kepada syarikat British. Sekarang ini, kita serahkan kedaulatan negara, serahkan apa yang ada ni kepada US. Bodoh tak? Bodoh. Itu hari, 2 minggu lepas,
2 minggu lepas, Trump sign satu perjanjian yang mana 1,000 barang-barang yang mana tarif di free ke seluruh dunia. Free. 1,000 barang-barang yang mana tarif dia free ke seluruh dunia. Free, Tapi sebelum itu, dalam perjanjian dengan Anwar Trump itu, 600 barang tu ada dalam perjanjian Anwar Trump. 26 Oktober, 600 list barang tu kena beli. Bermakna ada benda lah. Tarif dia ni. 2 minggu lepas, Trump buat perjanjian pula 1,000 barang. Yang mana kita tak terpakai. Sebab kita dah sign dah. Contoh macam gini lah. Kau beli barang tu. Barang tu berapa harga? 1,000. Kau pun beli barang tu. Lepas tu 2 minggu lepas tu, tiba-tiba dia buat sale pula dah. Rupanya diskaun 50%. Tapi macam mana ni? Engkau tetap sebab engkau dah booking. Engkau dah setuju nak beli. Faham tak? So, Profesor Muhammad bagi tahu, company Amerika adalah Bumiputera Company. Tak ada kelebihan kerana perjanjian ERT terbuka kepada semua company. Perjanjian Anwar Trump ini terbuka kepada semua syarikat yang mana tak ada lagi dah hak keistimewaan syarikat Bumiputera. Tak ada, guys. So, kau nak bersaing macam mana? Nak bersaing macam mana? Selepas Profesor Muhammad, Tan Sri Rakyat Yatim. Tan Sri Rakyat Yatim ni dia berseni lah dia cakap. Dalam perjanjian Anwar Trump ini, ada 40 perkataan Malaysia shall. Mesti mengikut Amerika. Mesti. Ada 40 kali. Macam mana orang boleh sokong perjanjian Anwar Trump ni? Anwar kata bacalah. Walanun pun tak baca. Bawah perkara 5, Amerika boleh kenakan kepada Malaysia. Apa yang Amerika boleh kenakan kepada negara lain. Bermakna kalau dia buat sekatan kepada negara lain, contoh dia buat sekatan kepada Iran, kita kena ikut dia. Ikut. Tak boleh buat apa dah. Contohlah dia buat sekatan kepada Indonesia, kita pun kena ikut. Ni kenyataan daripada Tan Sri Rakyat Yatim. Dalam ASEAN ni, hanya Malaysia saja sign perjanjian dengan Amerika. Hanya kita je. Dalam perhimpunan ASEAN tempoh hari, perhimpunan ASEAN tu, yang Anwar kata dia lah, semua dunia tengok dia lah, Trump datang lah. Kita je pergi sign dengan Trump. Negara lain tak ada, sayang. Kita je. Negara lain semua nak bincang. Akan runding. Bawa ke dalam kerajaan masing-masing. Bawa dalam kabinet, bawa dalam parlimen untuk bincang dengan apa yang Trump bagi tu. Anwar Ibrahim tak ada. Dia dapat pen sebatang macam beruk mak ayah. Apa keperluan sampai nak kena beli 60 biji Boeing ni? Duit siapa tu? Oh, ini duit ini duit rakyat, duit rakyat. Orang kat Sabah tu ramai lagi orang susah. Kat Sarawak belah pedalaman. Kita kat Semenanjung ni. Nak kena beli 60 biji Boeing. Fikirlah logik akal, guys. Fikirlah logik akal. Apa keperluan yang mendesak ni? Nak buat apa? Kita ni, dalam hidup kita ni, kita sebagai, contohlah ketua keluarga, suri rumah ke, kita akan decide yang mana lebih utama. Betul tak? Yang mana ini penting, ini dululah. Ini bukan penting lagi dah. Ini dia shopping all out. Habiskan duit rakyat. Inilah bumi hangus. Dan dalam perjanjian ini, dimasukkan juga Akta 1930 Amerika Syarikat. Yang mana? Tan Sri Rais bagi tahu. US pun tak ikut akta tu. Amerika, dia orang pun tak ikut Akta 1930 tu. Dalam perjanjian Anwar Trump tu, ada dimasukkan Akta 1930 US tu, kita pula kena ikut. Kita mesti desak perjanjian ini dibatalkan. Yang mana? Rakyat kena bertindak. Kita tak boleh tunggu lagi dah. Ada masa 30 hari ni, kita tak boleh tunggu dah. Anwar khianat kepada negara ni. Dia gadai kedaulatan negara. Tindakan pertama kita ni adalah untuk buat laporan polis. Supaya kita ada alasan yang kukuh
untuk desak pihak polis jalankan siasatan no bias dalam isu ni, yang mana Anwar gadai kedaulatan negara. Soalnya kenyataan daripada Tan Sri Rais lah. Perkasa bagi pihak perkasa, 28 hari bulan ini, hari Jumaat, laporan polis serentak seluruh negara. Hari Jumaat ini, NGO seluruh negara akan buat laporan polis serentak seluruh negara. Jumaat. Jadi, kepada yang lain ini, yang tengok live saya ni, sama ada korang boleh buat besok, ataupun hari Jumaat, ataupun hari Sabtu, ataupun hari Ahad, tak kisah. Yang penting korang buatlah bila masa yang kau berkelapangan. Cuma, NGO akan buat report serentak hari Jumaat nanti. Seluruh negara. Itu NGO. Kita as rakyat, tanggungjawab kita juga. Biar banyak guys. Biar berjuta report polis pun tak apalah. Nak menunjukkan bahawa rakyat bertindak untuk menyelamatkan negara ni. Dan Tuan Syed bagi tahu, perjanjian Anwar Trump ini lebih teruk daripada yang ICERT nak buat dulu. ICERT tu tak jadi. Tetapi perjanjian yang Anwar dengan Trump buat ini lebih teruk daripada apa yang ICERT nak buat dulu. Bermakna lagi teruk sebab ini dah serah kedaulatan teruk dah. Bermakna semua kena ikut US. Semua. Dan Tuan saya bagi tahu, batal lebih senang daripada runding. Sebab Tengku Zafrul bagi tahu ada kesilapan, dia kata nak runding. No runding. Kita nak batalkan terus guys. Saya tanya dengan korang. Dalam perjanjian yang berat sebelah ni, berat sebelah teruk punya berat lah. Korang, as rakyat, kau nak runding ataupun kau nak batalkan perjanjian ni? Kita tak nak runding, kita nak batalkan terus. Kenapa pula nak kena runding pula? Kita negara berdaulat, suka hati mak bapak kita lah kita nak berniaga dengan siapa. Pasal apa pula nak kena runding-runding pula? Kita nak batalkan terus. Sebab itulah kenapa Tuan bagi tahu kita kena buat laporan polis. Sebab menunjukkan keseriusan kita ni, serius je kita ni nak batalkan perjanjian ni. And then Tok Him Tok Him cakap pun sedap juga lah. Tok Him bagi tahu, daripada sentimen hari ni dia tengok, 85% rakyat benci Anwar. 85% rakyat benci Anwar. Tetapi rakyat tak nak bertindak. Menunjukkan betapa seriusnya mereka ni nak menyelamatkan negara. Saya kena setuju. Betul. Ramai orang benci Anwar. Bagi emoji gelak lah apa semua. Tapi sekarang ni negara ni tergadai dengan perjanjian Anwar Trump ini, kita tak bertindak. Kita kena bertindak. Dan Tok Yang bagi tahu, perjanjian Anwar Trump ini, dia bukan saja melibatkan kita syarikat Melayu je. Tetapi tu NGO Melayu, Dewan Perniagaan Melayu, Tan Sri, Datuk, semua sekali. Termasuk bekas Parlimen Tentera, mantan IGP, kecuali yang seekor tu lah kan. Semua sekali akan dapat kesan dalam isu perjanjian Anwar Trump ni. Dan Tok Yang bagi tahu, kalau kata kita buat laporan polis, mereka ni juga perlu buat laporan polis. Bukan kita saja, mereka pun terkesan. Cuma bezanya, kita tak tahulah mereka ada telur ke tak ada telur. Nampak tak? Bermakna kita kena tunjukkanlah keberanian kita ni. Jadi, ni perkongsian Tok Him lah. And then Datuk Khairuddin, Abang Din, laporan polis perlu dimulakan oleh mantan pemimpin-pemimpin. Dan tulis kepada majlis gaja-gaja untuk bagi taklimat kepada majlis gaja-gaja. Guys, patah balik dalam isu Malayan Union, gaja-gaja dah sign. Gaja-gaja dah sign. Orang Melayu bantah, bersuara, akhirnya gaja-gaja tarik balik sign. Yang mana? Malayan Union tu. Sekarang samalah. Kita kena tunjukkan ketidakpuashatian kita dalam Anwar gadai kedaulatan negara ni. Kita kena tunjuk. Kemudiannya barulah raja-raja akan bertindak. Step by step. But kita kena buat kerja kita. Part kita kena buat. Watia Murti. Dia bagi tahu. Lawyer Perjanjian ini juga menjejaskan isu keselamatan negara. Klausa menyentuh keselamatan negara. Contoh, Amerika sekat kita untuk berunding dengan negara lain. Guys, isu meniaga, isu beli barang, isu duit rakyat.
Ini isu keselamatan negara. Dan dalam perlembagaan, ni law dan dalam perlembagaan, yang diberi kuasa adalah yang di-Pertuan Agong, bukan Perdana Menteri. Yang mana kita beranggapan Ketua Eksekutif Perdana Menteri ada kuasa tanda tangan dengan negara luar, tapi dalam persekutuan, artikel 69 persekutuan. Perdana Menteri sekarang ni Anwar Ibrahim mengambil langkah unilateral. Yang mana Wati Murti bagi tahu yang di-Pertuan Agong boleh guna kuasa 130 ke Mahkamah Persekutuan. Federal Court boleh buat keputusan sama ada Perdana Menteri ada kuasa atau tidak untuk perjanjian ni. Nampak tak? Nampak tak ni? Saya tak pandai sangat lah. Tapi Wati Murti cakap tu, okey, saya dah faham lah. Faham tak? Sekarang ini, kita ada tempoh 30 hari. Kita ada tempoh 30 hari. So, perjanjian ini boleh dibatalkan? Boleh. Dia orang nak unding, kita tak nak unding, kita nak batalkan. Proses dia macam mana? Rakyat kena tunjukkan kita nak selamatkan negara ni, kita tak buat hati. Kita buat laporan polis beramai-ramai. Satu Malaysia gerak buat laporan polis, kau-kau punya. Majlis Gaja-Gaja akan take note, dengan kuasa yang di-Pertuan Agong, boleh bawa ke mahkamah, guna kuasa 130 ke Mahkamah Persekutuan, yang mana Mahkamah Persekutuan boleh terus bersidang untuk buat keputusan sama ada Perdana Menteri ada kuasa ataupun tidak dalam perjanjian Anwar Trump tu. Sebab mengikut perlembagaan, ketua negara kita adalah yang di-Pertuan Agong. Persatuan Veteran Komando, dia ada tadi dan dia bagi tahulah. Dalam ini, inilah penjajahan baru. Yang mana isu keselamatan negara ni kepada pasukan beruniform, kepada mantan-mantan yang mantan veteran tentera ke, polis ke, tak kisahlah, yang bertugas ke Ini Mawi Ex-Komando bagi tahu. Kita dipaksa untuk beli 3 bilion gas cecair daripada US. Dipaksa belilah. Kita kena beli. Shell kena beli ni. 3 bilion. So, diorang jual kat kita. So, siapa yang akan escort kapal dia orang tu? Dan tentulah tentera US. So, of course lah dia akan ada base dia orang. Nampak tak? Ini isu keselamatan. Sebab diorang jual kat kita gas, diorang ada escort bagai ni semua, dan diorang ada base. So, kita dah serah kedaulatan negara lah. Ini yang Mawi bangkitkan. Ibarat kita beli rumah, lepas tu kita suruh orang letak on dalam tu, supaya meletup. Bodoh tak bodoh? Kita buat rumah elok-elok, lepas tu kita minta orang tanam jerangkap sama. Kita buat rumah cantik dah, lepas tu kita minta orang pasang jerangkap sama. Bodoh lah. Syarat kita terletak di bawah naungan Amerika. Semua perlu rujuk Amerika. Kita sudah tidak bebas lagi. Kita tak lagi merdeka. Tak ada lagi. Kalau dulu kita boleh buat perjanjian dengan sesiapa, kita boleh batal, sekarang tak lagi. Sebab terikat dengan perjanjian Anwar Trump. Kerajaan pusat yang melihatkan negeri-negeri. Kerajaan pusat mesti dapat persetujuan daripada negeri-negeri. Kerajaan pusat tak ada hak sebelum rujuk kepada kerajaan negeri. Ini satu lagi kesalahan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim pengkhianat kepada negara ni. Kita perlu sampaikan kepada rakyat, Anwar menidakkan kebebasan kemerdekaan negara. Sukar untuk orang biasa faham makna perjanjian Anwar Trump. Ini tanggungjawab kita, guys. Tuan Mahathir bagi tahu, sukar nak fahamkan rakyat. Ya, sama rasa pun susah nak fahamkan korang. Tapi bagi kita yang dah faham ini, menjadi satu tanggungjawab bagi kita untuk fahamkan yang lain. Ini yang Tuan Mahathir pernah cerita dalam perjanjian Pangkor yang dia buka dulu tu, 20 Januari 2024. Seorang sampaikan kepada 10 orang. 10 orang lagi sampaikan lagi kepada 10 orang, 10 orang, 10 orang. Supaya semua orang faham bahawa negara ni sedang tergadai kerana perjanjian Anwar dengan Trump tu. Jadi Tuan Mahathir bagi tahu, tanggungjawab kita semua. Tanggungjawab tanggungjawab korang untuk sampaikan benda ni.
Minta mereka berfikir, sedar ni. Do or die. Ada orang, mungkin kita, ini urusan orang politik. Ini bukan urusan orang politik. Ini bukan lagi isu urusan orang politik. Ini urusan kita semua rakyat Malaysia. Kita tengok Free Palestine, memperjuangkan kebebasan Palestin. Tapi cuba kita fikir balik. Terus-terus jadi macam itu ke orang Palestin ni yang ditindas di tanah air dia sendiri? Terus jadi macam tu ke? Tak. Mereka dapat sedikit demi sedikit lah. Penjajahan yang mana sedikit demi sedikit yang Yahudi buat di tanah Palestin. Akhirnya mereka kaut semua. Itu yang 1948 Nakba tu. Dan sampai hari ni, rakyat Palestin masih berperang, berjuang demi kemerdekaan tanah air dia sendiri. Tapi dia merempat di tanah air dia sendiri. So kita di Malaysia ni, orang Melayu khususnya, termasuklah Bumi-Putera Sabah Sarawak, korang rasa kita mampu ke jadi macam orang Palestin, bertumpah darah? Belum tentu lagi kita mampu. Sebab kalau nak berlaku, dia akan berlaku zaman anak kita besok, cucu kita besok. Kita mungkin kita akan berjuang habis-habisan. Tapi dia bukan tentang sekarang. Dia tentang future, masa depan. Dan saya yakin anak-anak kita tak mampu untuk buat macam kita. So kita adalah last defense, generasi yang terakhir nak menyelamatkan negara ni. Last defense. Jangan percaya apa saya cakap. Senang korang fikir apa saya cakap ni. Betul tak betul? Kita ni benteng yang terakhir. Last defense. Jadi hari ni saya minta dengan semua, tanggungjawab kita kepada semua sekali. Rakyat Malaysia, kena buat laporan polis. Buat report polis kepada Anwar Ibrahim. Anwar pengkhianat kepada negara.